Tumbuk rusuk. Beruang bujur ialah pegawai perizinan di Kampung Rimba. Dia bertanggungjawab meluluskan semua permohonan. Dia gemar duduk bermalas-malasan. Pagi itu, Kancil Kilat datang dengan teragak-agak. Dia sangat memerlukan permit untuk membina gerai cendawan kecilnya. "Permintaan kamu ini rumit," kata beruang bujur dengan suara yang berat. "Saya perlukan sedikit yuran bantuan untuk mempercepatkan proses ini." Kancil Kilat mengeluh. Dia tahu apa yang dimaksudkan oleh beruang bujur. Dia mengeluarkan balang kecil berisi madu berkilat, hadiah yang berharga untuknya. "Tolonglah, Tuan Beruang. Ini yuran khas saya." Beruang bujur tersenyum lebar dan menyambar balang madu itu dengan pantas. Beruang bujur segera menandatangani permit itu tanpa membaca. Balang madu itu lebih penting baginya daripada undang-undang. Dari pokok tinggi, burung hantu bijak melihat semua perbuatan itu. Dia menggelengkan kepala. Perbuatan meminta hadiah itu sangat memalukan. Kisah madu dan permit yang cepat lulus itu tersebar luas. Haiwan lain mula memandang serong dan berbisik tentang beruang bujur. Beruang bujur kini duduk sendirian. Tiada seekor haiwan pun yang mahu berurusan atau bercakap dengannya. Dia telah dipandang hina. Beruang bujur telah mengamalkan tumbuk rusuk. Tumbuk rusuk bermaksud meminta atau menerima rasuah. Pegawai yang mengamalkan perbuatan tumbuk rusuk dipandang hina dalam masyarakat.